الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kesekian kalinya Allah telah memilih kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk beramal ibadah kepada Allah SWT. Yang mana setiap amalan yang kita lakukan itu mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Amalan yang kita lakukan tidak ada manfaat pun untuk Allah, tapi yang bermanfaat amalan itu adalah untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini diberikan dalam pahala oleh Allah SWT dan menjadi bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah di dalam kubur nanti, di hari akhirat nanti. Untuk tazkirah malam-malam ini, suka saya cerita tentang kisah Nabi Adam AS yang cuba kita kaitkan dengan ibadah amalan puasa kita. Nabi Adam, dia meletak di dunia, diciptakan oleh Allah SWT di syurga, meletak di syurga. Allah ciptakan Nabi Adam duduk di syurga. Semasa duduk di syurga, nikmat yang tidak terhingga Tuhan kurniakan kepada Nabi Adam. Tuhan benarkan pada Nabi Adam, makanlah gapo kamu nak makan, kamu nak buatlah dalam syurga ni. Cuma satu saja larangan aku, kata pada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minal zalimin. Satu saja larangan kamu, wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan kamu hampir pokok ini punya pokok, jangan hampir. Jangan hampir di situ maknanya tak boleh makan buah, satu buah kayu di syurga. Allah larang Nabi Adam makan dan isterinya Hawa. Orang lain nak makan, ambil makanlah, tapi buah ni, pokok ni jangan dekat, jangan makan. Maka Nabi Adam telah digoda oleh syaitan, oleh iblis, supaya makan buah tersebut dengan bermacam-macam pujukan. Tak percaya pada Nabi Adam, iblis dipujuk isteri dia Hawa. Iblis cerita macam-macam. Iblis cerita pada Nabi Adam dan Hawa, aku nak bagi nasihat padamu. Kau tengok aku ni tua dah, banyak pengalaman. Aku nak wayak kamu, sebenarnya Tuhan larang mu makan buah ni, pokok kayu ni, pasal pokok kayu ni nama dia pohon Al-Khuldi, pohon kekal. Al-Khuldi dalam bahasa Arab arti dia kekal. Pokok ni namanya pokok Khuldi, pokok kekal. Tuhan larang mu makan pokok ni, buah pokok ni, kerana Tuhan tak simu duduk kekal dalam syurga. Nabi Adam bila dengar benda tu, Hawa bila dengar bahawa Tuhan tak boleh makan tu dengan sebab Tuhan tak si duduk kekal dalam syurga. Kerana makan buah khuldi, maknanya orang tak akan kekal. Maka mereka pun mikir, Siti Hawa mikir, Tuhan larang tu pokok ni ya, wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan kamu hampir pokok ni. Kalau dari segi bahasa,
kita panggil kata satu ataupun singular. Sedangkan pokok yang dinamakan oleh Iblis, pokok khuldi itu di syurga banyak pohon. Paling banyak pohon ada pokok itu. Maka Siti Hawa, Iblis goda. Akhirnya mereka pun terfikir bahawa Tuhan lagi pokok ni. Jadi orang lain tu tak apalah, pasal Tuhan tak lain. Maka Siti Hawa pergi makan. Dengan lahapnya dia dimakan buah khuldi tersebut yang dinamakan khuldi tersebut, sehingga masuk dalam perut dia. Nabi Adam pun bila tengok bini dia makan, turut sama makan. Tapi Nabi Adam tak sampai dalam perut, sampai tak tengkuk aja. Ditahan oleh malaikat. Bila makan saja buah yang dilarang oleh Allah tersebut, maka segala pakaian dia habis tercabut. Habis tercabut pakaian dia, tinggal lanya bokeh Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Nabi Adam cuba tinggal mahkota dia di kepala, tak cabut tu. Tapi bila dia makan buah tu, mereka akan ambil mahkota tersebut. Bila Nabi Adam makan buah larangan Allah tersebut, maka Allah telah campurkan antar keluarkan Nabi Adam dan Allah daripada syurga. Nabi Adam tercampur ke pintu lain daripada syurga, Siti Hawa tercampur pintu lain daripada syurga. Masing-masing campur di tempat yang berlainan. Nabi Adam jatuh di Pulau Serinding, ataupun sekarang ni dipanggil Sri Lanka. Manakala Hawa jatuh di Jeddah. Jeddah, antara Jeddah dengan Sri Lanka jauh. Tapi Nabi Adam bila jatuh di bumi ini, maka sejak Nabi Adam pun bila tercampur pakaian dia apa semua sekali, dia terus rasa menyesal. Nabi Adam rasa menyesal kerana makan buah larangan di syurga tersebut. Bila Nabi Adam menyesal, nangis Nabi Adam, maka Allah ajar pada Nabi Adam, makanan makanan yang Tuhan larang adalah makanan yang kotor. Kamu kena cuci makanan tersebut. Cara cucinya, Allah perintah pada Nabi Adam supaya puasa selama 10 hari. Maka Nabi Adam puasa 10 hari. Lepas habis puasa 10 hari, tengok makanan tersebut, sisa-sisa makanan yang telah menjadi daging dalam tubuh Nabi Adam, tak bersih lagi dengan puasa 10 hari. Tuhan tak suruh tambah lagi 10 hari. Lepas tambah lagi 10 hari, tak bersih juga lagi. Tuhan perintah Nabi Adam, tambah lagi 10 hari, cukup 30 hari. Lepas 30 hari, baru bersih sisa-sisa makanan daripada sisa-sisa buah khul itu daripada tubuh Nabi Adam. Dan Tuhan ajar pada Nabi Adam, fatalaqa Adam min Rabbih. Tuhan ajar pada Nabi Adam supaya berdoa padanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tuhan ajar Nabi Adam berdoa, dan Tuhan terima permohonan Nabi Adam, minta maaf Nabi Adam. Jadi pengajaran daripada itu, kita kena jaga makan minum kita.
makanan yang haram akan menyebabkan tubuh badan kita jadi tak comel. Pengajaran juga pada kita, walaupun kita tak tahu benda tu haram, kita makan satu benda makanan, tak tahu benda tu haram, tapi benda tu rupanya benda haram, maka dia tetap memberi kesan pada tubuh kita. Contohnya Nabi Adam tadi lah, walaupun dia rasa boleh makan pohon ni, waktu halal pohon ni ya, jangan pohon tu banyak, dia ambil pohon lain dengan andaian, dengan anggapan kalau lain tu tak apa, maka tetap memberi kesan. Begitu juga kita dalam soal makan minum, kita kena jaga halal haram. Walaupun kita tak tahu benda tu haram, tak tahu benda tu haram, kita makan, tapi tiba-tiba benda tu didapati haram, kesan dia tetap ada pada tubuh badan kita. Jadi kerana itu kita kena fikir sebelum makan benda yang haram. Jadi yang haram ni sama ada zat makanan itu haram ataupun cara mendapatkannya haram, pun tetap memberi kesan pada tubuh badan kita. Nabi Adam bila makan buah tersebut, kesan dia tak boleh terpisah. Nabi Adam dan isterinya Hawa terpisah selama ratus-ratus tahun. Dan kita mungkin jugalah, bila kita berlaku apa-apa pada diri kita, benda-benda yang menyebabkan benda nikmat yang ada pada kita tiba-tiba terlepas daripada kita, maka kita kena ingat kemungkinan ada benda-benda haram yang telah menjadi darah daging pada kita. Maka kerana itu kita perlu membanyakkan istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Itu doa yang Nabi ajar pada masa tahiyat akhir. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Minta ampun segala dosa-dosa kita, kalau lepas-lepas, kalau akan datang, minta selalu. Apa yang kita ketahui, apa yang tidak kita ketahui pun kita minta ampun. Kalau kita tahu kita buat dosa, kita minta ampun. Kalau kita tidak tahu pun kita minta ampun Allah. Mudah-mudahan Allah bagi pengampunan, dan bila Allah bagi pengampunan, mudah-mudahan kesan daripada benda haram itu juga tidak memberi kesan pada tubuh badan kita. Itulah di antara hikmat puasa ini, untuk membersihkan benda-benda yang ada pada tubuh kita, pada perut kita dan sebagainya, supaya kita jadi bersih. Kerana dua anggota penting dalam tubuh kita, perut ni pun penting juga. Bahkan ulama kata perut ni adalah akal yang kedua. Kita ada dua akal. Akal yang pertama ada pada kita, dan akal yang kedua ada di perut kita. Itu dua benda. Maka kita kena jaga benda itu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan ibadat puasa kita, dengan istighfar kita, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita, dan Allah hindarkan kita daripada kesan-kesan buruk, daripada benda-benda yang tidak baik yang kita lakukan, walaupun kita lakukan dengan cara yang tidak sengaja. Wallahu a'lam.